Okey, Assalamualaikum. Jadi hari ini kami berempat akan menjual akad hari ini yang merupakan pengusaha kantin di SK Catering. Okey, jadi kami nak tanya sebanyak sedikitlah berkaitan dengan program R&D di sekolah ini. Jadi soalan yang pertama kepada Pak Zura, kami nak tanya macam mana kerjasama antara pihak sekolah ni dengan pengusaha kantin sendiri untuk melaksanakan program R&D kita? Kerjasama antara sekolah dengan kantin alhamdulillah bersama lah. Artinya kalau pihak sekolah bagi peruntukan itu, R&D itu boleh sediakan makanan yang mana? Ya. Ini kita gerak ke sana dulu. Okey, kerana kita ni berarti apakah cabaran utama yang dihadapi dalam menyediakan makanan R&D? Cabaran utama yang diberikan contoh macam dari segi makanan tak ada masalah. Okay, alhamdulillah. Tapi dari segi buah tu, kadang buah tu tak ada. Daripada dibekal. Jadi kita terpaksa cari yang di buah lain lah. Tapi kita ada surat lah. Dia ada menu yang digunakan kan? Ya, dia ada menu dia kan. Juga kerana ini itu kadang-kadang susah juga. Makanan tak susah. Tapi biasa kita dia So, ini dia makan habis? ramai habis, rumah tak habis. Makanan berbalik juga lah kadang-kadang. Kata baik sangat kita lah. Soalan ketiga, apakah cadangan nasi untuk tambah balik program R&D? Kalau boleh tu menaikkan sikit kos dia kan. Mana kalau pun orang sangat untukkan kalau boleh lah. Walaupun jemaah Okey, kemudian soalan keempat ataupun tanya terakhir, bagaimanakah program ini boleh ditingkatkan agar lagi ramai murid datang untuk kebaikan dia? Untuk kebaikan murid juga program ni dia bagus tak, dia boleh bantu murid yang betul-betul susah lah, yang memang memerlukan. Jadi kita bilangan murid lah. Tambah bilangan murid. Tambah bilangan murid yang betul-betul susah lah. Jadi kalau dari segi menu baik. Menu kadang-kadang budak ni pilih juga menu lah. Kalau ayam okey, ceruk. Kalau macam goreng dan nasi goreng tu slow lah sikit. Orang ini pun ada bagi susu kan? Tu pihak sekolah yang sediakan. Ya. Dia koordinasi ambil apa balik tu. Sebab dia tak boleh makan sekali dengan makanan sini tu. Nanti ada untuk ada kes lah, duduk muntah makanan. Apabila soalan kita berkaitan dengan program R&D ini, jadi kami rempat juga. Terima kasih kepada Kak Dora, pengusaha kantin SK Catering. Jadi itu saja. Terima kasih.